Kita akan menaik taraf Sonic kepada bentuk Rich Sonic dalam GTA 5. Shin Sonic dan konco-konconya terlalu rich dan mereka telah menculik kawan-kawan Sonic. Jadi kita perlu kumpul semua duit yang kita boleh untuk evolusikan bentuk Rich Sonic kita ke tahap paling berkuasa. Adakah kita akan berjaya dapatkan lebih banyak aura daripada semua orang dan selamatkan dunia? Jom kita mulakan. Aduh, dah lama aku tak jumpa kawan-kawan aku. Mereka semua pergi cari kerja supaya kita boleh keluar dari kemiskinan. Impian kami sentiasa nak jadi rich. Jadi jutawan dan jadi sangat kacak, besar, kuat dan yang terbaik. Tapi dah lama aku tak jumpa sesiapa pun. Semua orang pergi cari sesuatu dan tak ada seorang pun yang balik. Nampaknya aku pula yang kena keluar cari. Cuba tengok. Aku ni miskin dan sekarang ni aku kurang karisma daripada batu. Sejak aku kena kemalangan, tongkat dan balutan ni langsung tak sesuai dengan aku. Tapi, kalau kawan-kawan aku tak balik, aku kena keluar cari mereka. Kita kena cuba capai impian kita untuk jadi rich dan apa benda tu kat sana? Siapa kau dan apa yang sedang berlaku? Dan tunggu, itu kawan-kawan aku kat sana. Kau yang culik mereka. Apa ni? Ayah! Shin Sonic, el más guapo, rico y carismático de todos. Y con mi pedazo de ejército de Riff Shin Sonic hemos logrado secuestrar a todos tus estúpidos amigos. Y hemos conseguido todo este dinero para ser super guapos y carismáticos. Apa? Tak, tapi untuk jadi rich, untuk jadi hebat macam tu, kena kerja keras. Tak boleh mencuri, apatah lagi menculik. Pulangkan mereka. Y esa es la estúpida forma que tú te piensas. La verdadera forma es la que hemos hecho nosotros porque somos super rizos, sí. Así que venga chicos, coged cada uno una parte de todo el dinero que hemos robado y llevaos a los amigos de Sonic. Preparad pruebas imposibles que nadie pueda pasar mientras yo me preparo para... Apa? Tak, jangan bawa mereka dan itu bukan maksud jadi rich. Kau tak boleh paksa orang suka kau. Aduh, aku kena halang ni macam mana pun. Aku datang. Tak. Apa dah jadi? Mereka dah bawa semua orang. Ya, aku tinggal seorang saja. Aku akan kalahkan kau. Dan dengan semua duit ni, aku akan jadi Shin Sonic yang sangat kacak dan kaya. Sementara rakan-rakan Shin Sonic kesayangan aku akan jual kawan-kawan kau untuk dapat lebih banyak duit supaya jadi lebih rich. Aku tak kesal sangat, tapi tak. Aku tak boleh benarkan itu. Ada sesuatu yang kau tak tahu. Iaitu, tongkat ni ada sesuatu yang istimewa kalau perkara macam ni berlaku. Tengok apa yang ia boleh buat. Ambil kau. Ya. Ambil dan ambil lagi. Aku tak akan benarkan korang bawa kawan-kawan aku. Aku tak akan benarkan korang jadi kaya atas usaha kami dan aku tak akan benarkan korang jadi lebih rich daripada kami. Baiklah, nampaknya aku dah kalahkan dia. Dia terus terbaring. Dan sekarang, semua duit ni yang mereka bagi pada dia, mungkin aku boleh guna pula. Mungkin dengan cara tu, aku boleh jadi macam Rich Sonic. Jom, aku kena cuba. Ini satu-satunya cara nak selamatkan kawan-kawan aku. Selamatkan dunia dan capai impian aku. Bagi aku, semua kuasa kau, duit. Ya, terima kasih kepada duit aku makin improve dan jadi lebih wish. Macam ni lah aku suka, memang hebat. Aku dah tak perlukan tongkat, dah tak perlukan balutan, aku ada kasut baru. Dan aku jadi lebih tinggi serta kuat. Sekarang betul-betul dengan semua kuasa ni. Wow, memang hebat. Aku akan selamatkan kawan-kawan aku dan kalahkan Shin Sonic yang bodoh tu. Takkan ada siapa lagi yang lebih rich daripada aku. Dan akhirnya aku di sini. Wah. Mereka dah sediakan ujian yang agak susah yang hanya seseorang yang betul-betul rich saja boleh lepas. Haha, betul tu. Hanya seseorang yang sangat karismatik saja boleh lepas ujian ni. Kawan kau yang bodoh tu akan diculik sampai aku boleh jual dia. Dan semua duit yang bos bagi aku untuk jadi rich ada di sini. Untuk sampai ke dia, kau kena lalui parkour yang sangat-sangat susah ni. Kalau jatuh, kau akan mati. Dan sudah tentu, lepas tu kau kena kalahkan aku. Dan itu memang mustahil. Baiklah, sekarang aku dah mulakan perjalanan aku untuk jadi Rich Sonic. Jadi ini akan jadi sangat mudah untuk aku. Ujian bodoh ni aku akan lepas dengan senang, ya? Tengok macam mana aku panjat sini. Ini memang sangat senang. Dengan semua tahap yang aku capai sekarang, tak ada apa-apa atau sesiapa pun yang boleh kalahkan aku. Dan si bodoh Rich Shin Sonic tu bukanlah orang yang boleh hentikan aku. Jadi, jom. Tengok. Aku pergi laju gila. Cuba beritahu aku kalau ada benda yang lebih rich daripada tu. Aku dah lepas parkour tu dengan sangat laju dan sekarang aku kena berhati-hati kat sini supaya tak jatuh walaupun aku boleh je buat dengan laju juga. Kau nampak tak? Adakah benda yang lebih hebat daripada tu? Aku rasa tak ada. Sekarang sama juga.
Aku pun boleh lepas dengan melompat. Lompat dan aku lari untuk capai. Ya, kau nampak betapa senangnya aku buat. Memang tak ada siapa boleh lawan tahap aku yang luar biasa, kuasa aku yang luar biasa dan kekuatan aku yang luar biasa. Halangan tu pun langsung tak jadi masalah untuk aku. Dan sekarang, dengan satu lompatan, wow, siap dengan pusingan sekali. Sebenarnya, aku memang terlalu hebat. Aku tahu memang betul. Sebab tu, semuanya langsung tak susah untuk aku. Aku yang paling hebat dan paling karismatik antara semua. Dan lompatan ni, aku buat dengan mudah. Tengok sekarang, macam mana aku naik. Dan sekarang, cuma perlu terus ke depan elak pagar bodoh ni dan buat lompatan pusing yang hebat. Sekarang ni, tak. Nampak macam aku kena tolak. Tapi aku memang pandai bergerak dalam udara. Aku pun mendarat dengan sempurna. Walaupun kat situ aku cedera sikit, tapi kau takkan tahu. Aku dah tinggalkan semua parkour bodoh ni dan apa lagi yang tinggal? Lompatan kecil ni je. Ini memang cukup mudah. Aku cuma perlu lalu pada masa yang tepat dan siap. Senang je. Dan sekarang, akhirnya, aku berdiri depan kau. Bersedialah Rishin Sonic. Sebab aku akan terjun kat sini dengan satu pusingan dan aku dah berjaya habiskan. Itu memang agak rich dari kau. Tapi tetap tak cukup untuk kalahkan aku. Sebab aku... Apa maksud kau tak cukup? Ambil ni, salad tu. Dengan tumbukan. Kau kata dengan ni, aku tak boleh kalahkan kau. Jangan buat aku ketawa. Tengok tu. Dan terbanglah. Selamat tinggal. Aku akan keluarkan kau dari situ dengan mudah. Sahabatku Tails, tengok ni. Wah, Sonic, itu memang hebat. Kau jadi sangat karismatik. Aku kagum dengan kau lebih dari sebelum ini. Boleh tak kau bagi aku autograf? Ya, sahabatku. Apa saja yang kau mahu. Sekarang aku Rishin Sonic, tiada masalah untuk itu. Tapi, aku kena bawa semua duit ini untuk tingkatkan lagi bentuk Rishin Sonic aku. Jadi tengok Tails, perhatikan ini. Inilah bentuk baru aku sebagai Rishin Sonic. Permulaan pantas, kau hanya ada 20 saat untuk tekan suka, langgan saluran dan aktifkan loceng untuk tingkatkan bentuk Rishin Sonic. Selain itu, kalau kau tulis perkataan Rishin Sonic di ruangan komen, kau boleh dapat aura sebanyak dia. Jadi kalau aku jadi kau, aku akan cepat-cepat. Sebab masa kita dah nak habis. Tidak. Ya, dengan semua duit ni, aku makin hebat. Aku rasa sekarang aku akan ada jaket juga dan jadi lebih bergaya. Dan beritahu aku, Tails, apa pendapat kau tentang jaket aku? Kau suka tak? Sekarang, aku jadi lebih Rishin. Kau memang terbaik, Sonic. Memang hebat betul. Sekarang kau patut pergi selamatkan Knuckles. Dia pun dalam bahaya sebab Rishin Sonic. Jangan risau kawan. Sebelum kau cakap pun, aku dah pun dalam perjalanan. Selamatkan Knuckles memang senang untuk aku, ya? Dan aku dah sampai. Ujian apa agaknya yang Rishin Sonic seterusnya sediakan? Adakah ia cukup hebat untuk aku yang memang hebat sekarang ni? Hai kawan, selamat datang ke ujian hebat ini yang hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang benar-benar rich. Dan tak ada apa yang lebih hebat daripada sebuah motosikal yang bagus. Betul tak? Tengok motosikal Shin Sonic aku, tak ada yang lebih baik daripada ni. Dan sudah tentu, sebab itu aku dah sediakan litar hebat ini yang hanya motosikal yang benar-benar karismatik boleh lalui. Jadi, ucapkan selamat tinggal kepada kawan kau dan juga duit yang bos aku dah bagi. Ya, itu apa yang kau fikirkan. Sekarang, aku ada tahap Rishin Sonic yang sangat tinggi dan sebab itu, tengok ni. Dengan banyak duit ni, aku ada motor hebat ni. Ada lagi ke benda yang lebih hebat dan karismatik daripada ni? Aku rasa tak ada. Jadi, aku akan pergi sekarang. Aku akan lepas litar bodoh kau dengan motor Rishin Sonic aku. Ya? Tengoklah betapa senangnya aku buat. Sekarang aku ada bentuk baru ni, aku boleh bawa motor ni tanpa masalah. Dulu, memang tak terfikir aku boleh bawa motor. Tapi sekarang, memang hebat. Dan aku elak semua api sebab tak ada apa yang standing dengan motor Rishin Sonic aku. Jadi, jom tengok apa lagi ujian yang diorang nak bagi. Benda pelik ni ya. Rampa tu aku lepas dengan mudah. Dan yang satu lagi ni, aku rasa boleh juga. Sekarang, aku luruskan balik motor dan teruskan ke depan. Jom, macam itulah. Terus je, mantap. Sebenarnya motor Rish ni memang luar biasa. Jelas nampak ia mahal dan memang kelas. Antara motor terbaik di pasaran. Jadi bersedialah Rishin Sonic sebab kau belum pernah hadapi apa-apa macam ni. Dan aku sedang capai tahap luar biasa Rishin Sonic. Dengan ini, aku akan buktikan yang aku lebih hebat daripada kau dan aku akan dapat selamatkan kawan-kawan aku dan jadi orang paling karismatik di seluruh dunia. Jadi, ayuh. Ini memang sangat mudah untuk aku. Litar ini aku boleh lalui dengan sempurna walaupun aku tak pernah ada motosikal.
Sebab dulu, tahap reach aku sangat rendah. Tapi sekarang, aku boleh buat hampir apa saja yang aku mahu. Sebab motosikal ini memang tiada tandingan. Ayuh, sekarang aku kena turun dan tukar ke warna lain. Itu sesuatu yang aku boleh buat dengan cukup baik. Aduh, aku break sikit dan tukar dari warna kuning ke merah. Ayuh, macam itulah caranya. Ya. Sekarang, tukar dari merah ke hijau. Aduh, nampak macam aku nak jatuh. Tapi tak, sebab tiada siapa yang boleh kawal motosikal sehebat ini. Macam aku. Macam itulah caranya. Sekarang, aku dah sampai ke tahap warna merah jambu dan aku dah habis bahagian tukar warna ni. Sekarang, aku akan teruskan kat sini dengan satu aksi drift yang hebat. Dan aku akan terus bergerak lurus melalui tin minuman gergasi ni. Ya, aku rasa tak ada apa yang lebih hebat daripada tu. Dan kau tahu tak, aku ni memang hebat sampai api pun tak beri kesan pada motosikal aku. Kau nampak tak betapa gilanya tu? Aku akan tunjukkan siapa yang betul-betul ada motosikal paling hebat. Jom, aku akan lalu sini tanpa jatuh ke dalam air. Dan akhirnya, aku akan berjaya. Aku akan lepas litar ni. Tengok ni Shinsonic, tak ada apa yang lebih RI daripada motosikal aku. Ya, ambil tu. Dan tu. Selamat tinggal, si bodoh. Akhirnya, motosikal kau juga yang jatuh ke dalam air. Macam mana, Knuckles? Aku tahu, sekarang aku memang hebat. Tunggu, aku akan selamatkan kau. Wah, Sonic, memang luar biasa tahap RI Sonic yang kau capai. Kau malah lebih kuat daripada aku dan sebab itu, aku sangat kagum dengan kau. Sekarang, gunakan duit yang bos dia bagi ni untuk tingkatkan lagi diri kau. Ia akan jadi luar biasa. Ya, sudah tentu ia akan jadi luar biasa. Kau tengok saja Knuckles dan belajar apa itu bentuk sebenar Sonic Rip. Tengok ni. Ya, dengan semua duit ni, bentuk baru aku memang hebat. Dan aku akan jadi lebih karismatik. Macam mana? Sekarang aku nampak lebih hebat kan? Beritahu aku, ke mana aku patut pergi sekarang? Aku patut selamatkan Amy sudah tentu. Dan, oh ya, jangan lupa motosikal kau. Tidak Knuckles sayang, motosikal aku untuk kau. Sebab kau salah seorang peminat terbesar aku. Sekarang aku dah jadi begitu hebat. Jadi bersedialah Amy, aku akan selamatkan kau sebagai Sonic yang hebat. Dan di sinilah aku. Tempat apa ni sebenarnya? Apa ujian ni? Dan kenapa ada banyak sangat bom? Sebab ujian ni memang hampir mustahil untuk sesiapa pun lepasi. Selain itu, semua emas aku dah sorok dan cuma dia je yang tahu kat mana. Tapi untuk sampai ke sini, selain kalahkan aku, kau kena lalui ujian ni dengan blok bertuah, kincir kau musnah, parkur yang mencabar dan laluan bom. Tak ada apa yang lebih hebat daripada blok bertuah kan? Mari kita tengok nasib kau macam mana. Sekarang kita akan tengok. Saya memang perlukan motosikal saya waktu macam ni. Tapi tak apa, sebab saya cukup hebat sampai boleh lompat bom dengan parkur. Ya, hanya seorang Sonic macam saya je boleh buat benda ni pada tahap race yang hebat ni. Betul tak? Saya akan lompat dan elak setiap satu bom tu. Mereka takkan mampu hentikan atau halang saya. Tengok tu. Ada yang meletup agak dekat, tapi parkur saya boleh hadapi semuanya. Jadi tengok tu. Tak satu pun bom bodoh kau akan kena saya. Sebab saya Sonic. Ya, fasa pertama lepas. Sekarang apa? Parkur kecil saja. Saya dah lepas satu yang jauh lebih susah sebelum ni. Jadi yang ini langsung tak jadi masalah untuk saya. Saya akan lepas dengan mudah, melompat di tempat yang sepatutnya pada masa yang tepat. Ya, cukup mudah. Tengok ni. Ya, payung terjun dan semuanya. Tak ada yang lebih risk daripada payung terjun yang bagus. Jadi sekarang, saya akan atasi parkur bodoh awak. Dari sini juga. Tengok ke bawah. Gayat tu untuk orang yang tak sehebat saya. Saya dah ada tahap yang jauh lebih tinggi dari tu. Jadi, tengok je dan belajar macam mana nak buat benda ni. Sebab saya jauh lebih laju daripada sesiapa pun. Saya tak boleh dihentikan. Inilah parkur. Langsung tak susah untuk saya. Jadi, saya teruskan. Satu lagi payung terjun. Ya, dan sekarang masa untuk tengok sama ada seseorang yang sehebat Dis macam saya bernasib baik di blok-blok bertuah. Jadi, mari kita teruskan. Jom tengok apa yang saya dapat. Wah, dan awak ingat saya takkan bernasib baik. Dalam blok pertama, saya dapat sebuah kereta kebal. Awak nampak tak? Hebat kan? Dengan ini saya akan hancurkan awak. Tapi sebelum itu, saya kena buka blok bertuah ini dulu. Jom tengok apa yang saya dapat. Wah, sebuah mesingan. Sekarang, awak dah kalah kawan. Sebab sekarang saya akan guna kereta kebal saya untuk lepas kincir angin bodoh ni. Sial betul. Ayuh. Wah, saya bernasib baik dengan kereta kebal. Tapi, saya tak boleh lalu kincir angin tu. Awak memang genius bodoh.
Tapi walaupun kereta kebal tak boleh lalu, saya masih boleh. Dan siap dengan payung, terjun sekali. Macam mana? Hebat tak? Sekarang, saya akan buka blok ini. Tengoklah kalau saya bernasib baik. Baiklah, pelancar bom tangan. Setakat ini saya ada senjata. Walaupun saya tak dapat lalu dengan kereta kebal. Tapi, senjata-senjata itu cukup untuk kalahkan awak. Itu buat saya terbang. Tapi, saya boleh lalu dengan payung terjun saya. Ya, Dan akhirnya, saya boleh buka blok seterusnya. entah apa yang buat saya jadi burung. Tapi, sekurang-kurangnya saya boleh terbang, elak kincir angin dan buka blok seterusnya. Ya, betul. Ya Allah, saya dah dapat balik bentuk asal saya. Dan bukan itu saja. Saya ada semua senjata untuk pilih mana satu nak guna untuk kalahkan kau. Dan saya rasa saya dah tahu nak guna yang mana. Kejap. Pergi ke belakang. Sepatutnya benda ni tak jadi macam ni. Tak. Saya tak kisah apa yang sepatutnya jadi. Saya kisah apa yang dah jadi. Ambil ni. Itu dan itu. Kau suka tak pedang legenda saya? Sebab saya tengah belasah kau teruk dengan pedang ni. Senang je. Dan sekarang, Amy, saya akan bebaskan kau. Tapi, kau kena bagi saya semua duit yang disorok. Supaya saya jadi lagi rich. Saya bebaskan kau. Terima kasih, Sonny. Kau memang seorang lelaki budiman. Dan sekarang kau lagi hebat dari dulu. Memang luar biasa. Oh yeah, semua duit yang saya bagi pada bos dia ada kat belakang tu. Dia sorok duit tu depan mata je. Guna duit tu dan pergi selamatkan Shadow. Ya Allah. Kau memang terlalu hebat. Kahwinlah dengan saya. Tidak. Maaf, Amy. Kau kena beratur. Sekarang, saya ada terlalu ramai peminat sebab saya terlalu hebat. Tapi apa-apa pun, sekarang masa untuk saya tingkatkan lagi bentuk rich Sonic saya. Yeah! Beri saya semua kuasa awak. Emas. Saya perlukan untuk berevolusi ke bentuk baru ini. Ya? Memang luar biasa. Tak masuk akal betapa richnya saya sekarang. Jadi, terima kasih untuk semuanya, Amy. Tapi sekarang saya kena pergi selamatkan kawan baik kita, Shadow. Dia dah pergi habis-habisan. Inilah Sonic yang hebat. Dan saya baru saja sampai. Sekarang, saya memang jauh lebih rich daripada sebelum ini. Wah, saya berada di sebuah kolisium. Apa cerita? Nak bertarung ke apa? Betul tu, Sonic. Memang kena bertarung. Mari kita tengok kau ni hebat ke tak, budak. Tak ada yang lebih rich daripada satu pertarungan yang hebat. Demi duit dan demi kawan kau. Betul tak? Bos bagi saya jauh lebih banyak duit. Sebab tu sekarang, saya akan belasah kau habis-habisan dengan segala kekuatan saya. Ya, itu kita tengok nanti. Kau tahu tak, ada yang lebih berisiko daripada hilang semua aura kau dalam kolisium ni. Jadi, apa lagi? Wah. Kau mula dengan kuat, Shin Sonic. Cuba yang ni pula. Kau ingat, kau boleh pukul lebih kuat daripada aku. Kau, serius, ambil ni. Macam mana rasanya? Apa benda ni? Dia tengah belasah aku. Memang kuat. Tumbukan tu memang luar biasa. Sial betul. Dari mana dia dapat kekuatan sebanyak tu? Jelas dia antara yang terkuat. Tapi ambil ni. Kau akan hilang semua aura kau lawan aku. Sebab aku ialah Harry Sonic. Dan aku memang hebat. Aku jauh lebih hebat daripada kau. Dan aku akan ambil semua duit kau. Jom. Dia tengah kejar aku. Dia akan tangkap aku. Tidak. Ambil ni, loser. Macam mana rasanya? Sial betul. Dari mana dia dapat semua kuasa tu? Dia tengah lepaskan banyak kekuatan dia. Aku naik balik ke atas. Kenapa kau tak boleh buang aku dari kolisium ni? Ambil ni. Ni lagi. Macam mana? Aku jauh lebih kuat daripada kau. Ya. Selamat tinggal, loser. Keluarkan seseorang dari kolisium dia sendiri. Maksudnya, rampas semua aura dia. Jadi sekarang, semua... Tunggu. Apa hal dia balik semula? Aku ingat itu dah cukup. Tapi nampaknya belum lagi. Jadi aku akan habiskan kau. Tanpa sebarang masalah. Ambil ni. Ya, jom kita lawan. Wah, apa hal ni? Dia tak pernah mengalah ke? Shin Sonic ni memang terlatih dengan baik oleh ketua mereka. Wah, aku kena bagi sepenuh tenaga. Sial betul. Dia lepaskan terlalu banyak kuasa. Tapi aku, walaupun tak ada kuasa sebanyak tu pada mulanya, aku boleh dapatkannya. Dan aku boleh, kalahkan kau dengan cara itu. Sial kau, ambil ni. Ui, itu. Apa ni? Kau kuat. Tapi kau tahu, aku jauh lebih kuat. Ya, tidak. Apa benda tu? Sebuah batu? Wah, ayuh. Aku kena lepaskan diri dari serangannya. Dia datang. Rasa penumbuk ni. Tidak. Wah, ayuh, lepaskan aku. Aku jauh lebih berkarisma daripada kau. Lebih besar. Lebih kuat. Dan yang paling penting, lebih karismatik. Jadi tengok ni. Aku akan naik dengan segala kekuatanku. Inilah aura sebenar. Dan aku akan bagi kau pukulan cahaya terakhir. Ya. Mari kita tengok macam mana kau nak selamat dari itu, loser.
Dan sekarang Shadow, izinkan aku bebaskan kau. Terima kasih banyak kerana bebaskan aku, Sonic. Kau memang hebat. Dan tanpa ragu, kau paling berkarisma yang pernah aku jumpa dalam hidup aku. Sekarang, teruskan. Gunakan semua duit ini untuk tingkatkan lagi bentuk Sonic Race kau. Sudah tentu, semua duit ini akan jadikan aku Sonic Race yang jauh lebih hebat. Jadi, teruskan. Wah, ya! Terlalu banyak kuasa yang aku serap sekarang. Aku jadi jauh lebih hebat. Ya, inilah yang aku panggil aura tulen. Jadi sekarang, memang betul-betul. Aku akan pergi cari orang suruhan terakhir Shin Sonic. Aku akan ambil semua duit dia dan capai bentuk akhir aku sebagai Riz Sonic. Apa benda tempat ni? Aku mula ikut jejak yang paling Riz aku boleh jumpa. Dan aku ada kat tempat pelik ni. Betul lah tu. Selamat datang ke Alam Siber. Akulah yang paling banyak duit antara semua orang bos. Akulah yang paling banyak simpan duit dia. Dan aku kawal alam cyber ni dengan ramai musuh yang takkan bagi kau sampai ke aku. Selain daripada kawan kau yang bodoh tu, yang akan sentiasa jadi tebusan, jadi ucapkan selamat tinggal pada dia dan selamat tinggal pada segalanya. Sebab aku lebih Riz. Jangan ingat kau boleh hentikan aku, walau sebesar mana pun alam siber kau. Ini orang suruhan bodoh kau. Jangan buat aku ketawa. Seorang dah kalah. Yang ni pula nak ke mana? Ambil kau. Aduh, korang memang comel. Apa-apa pun, aku kena hapuskan korang satu-satu. Korang nampak tak semua kuasa yang aku ada? Ha? Ya. Apa pendapat korang tentang semua sinaris daripada Sonic tu? Aku akan buat korang jadi betul-betul mahal. Jadi tolonglah berhenti kacau. Kalau tak, aku akan tembak korang dengan laser dari cermin mata aku. Ya kawan-kawan, inilah kuasa Riz. Apa pendapat korang? Sial betul. Korang memang menusahkan. Aku akan habiskan korang secepat mungkin supaya korang tak menusahkan aku lagi. Ya. Ambil ni bodoh. Semua yang aku boleh buat kat korang memang tak boleh ditandingi. Jadi, jangan buat aku ketawa. Yah, terlalu senang. Walaupun nampaknya ini bukan jalannya. Keluar, aku kena patah balik dan cari jalan yang betul sambil hapuskan Shin Sonic ni yang langsung bukan Riz. Keluar dari sini bodoh. Ya. Senangnya nak kalahkan korang. Sekarang aku akan masuk sini. Nah, aku masuk. Ramai ni yang tunggu aku. Aku kena habiskan korang satu persatu. Inilah kuasa Riz Sonic. Yeah. Jom. Jangan lawan. Mustahil korang boleh tahan serangan aku. Yeah. Ambil itu. Dan kau pun ambil ini. Ada lagi yang nak cuba kuasa sebenar Riz Sonic? Ya. Nampaknya aku kena melompat dan uruskan budak-budak lemah kat sini. Apa-apa pun, dah tak ada siapa lagi. Aku akan lompat ke sini, masuk ke ruang siber. Wah, ini perangkat yang bagus. Tapi ini tak boleh hentikan aku. Aku dah sampai. Jom, ke tepi dari laluan aku. Sial betul. Ya, ambil itu. Aku dah habiskan semua orang suruhan dia. Sekarang, aku cuma perlu teruskan. Ya. Akhirnya aku dah sampai ke hujung litar bodoh ni. Dekat mana dalam seluruh ruang cyber ni Shin Sonic berada? Beritahu aku, Singa. Tapi untuk kau boleh bercakap, aku kena bebaskan kau dulu. Terima kasih, Sonic. Sebenarnya, Shin Sonic ada di luar, sedang cuba menyerap semua yang bos dia bagi. Jangan risau, aku akan halang dia. Aku rasa jalan keluarnya ikut sini. Jadi, aku pergi dulu. Wah, inilah ruang siber di luar. Luar biasa. Dan kau ada di sini. Aku akan kalahkan kau. Itu mustahil. Tak ada siapa yang lebih kaya daripada aku. Aku akan serap semua duit ini dan... Sekejap, aku ada idea. Mungkin aku tak boleh kalahkan dia. Tapi Shin Sonic itu emas. Dan semua ini pun emas. Jadi mungkin apa yang aku perlu buat ialah ini. Aku di sini, Shin Sonic. Mesti kau tak sangka aku akan buat macam ni. Apa kau buat kat atas tu? Turun sekarang juga. Aku tahu, kau pun dibuat daripada emas. Jadi, apa akan jadi kalau aku serap emas tu dan serap kau sekali? Jangan. Turun dari situ sekarang juga. Maaf, tapi sekarang dah terlambat untuk kau. Berikan aku semua kuasa kau bersama semua emas tu. Ya, inilah bentuk muktamad aku. Rich Sonic, kau memang terbaik. Ya, ini memang luar biasa. Tak ada apa-apa yang lebih rich, lebih hebat daripada Sonic gergasi sangat berotot yang dibuat daripada emas. Jadi, dengan semua ni, aku keluar dari dunia siber yang bodoh ni
dan aku akan kalahkan Shin Sonic Ridge sebelum dia musnahkan dunia. Dan di sinilah aku akhirnya. Aku nampak kau dah mula musnahkan bandar. Tapi tak kisah apa kau buat. Kau takkan mampu lawan aku. Sebab aku adalah yang sebenar. Tiada tandingan tak boleh disalah anggap. Ridge, Sonic, mungkin kau dah dapat semua duit aku. Tapi tak ada apa atau sesiapa yang lebih rich daripada aku. Shin Sonic sebenar yang paling hebat. Jadi, bersedialah. Sebab ini akan jadi pengakhiran kau. Aku akan kalahkan kau dan takkan ada sesiapa yang lebih rich daripada aku. Kau suka lompatan tu? Nampaknya kau dah lari dari aku. Kau jauh lebih kecil daripada aku. Itu memang kehilangan aura sepenuhnya. Macam mana kau boleh jadi lebih kecil daripada lelaki yang kau lawan? Ya, kau suka serangan yang menakitkan tu. Tak ada apa yang lebih kuat daripada seseorang yang dah capai tahap maksimum race. Karismaku ni. Kau tak boleh tandingi. Ambil petir tu. Wah, sial kau. Tetap juga pukulan ni sangat kuat. Aku kena akui, dia ada kuasa yang luar biasa. Wah, dan letupan tu apa tadi? Hampir musnahkan aku. Tapi tidak. Pukulan-pukulan tu takkan tumbangkan aku. Aku akan sentiasa bangkit dan aku pula yang akan pukul kau. Cuba jatuhkan aku. Tapi aku takkan benarkan. Rasakan. Aku akan jadi jauh lebih karismatik dan hebat daripada kau. Kau takkan pernah dapat kalahkan aku. Rasakan tumbukan ni. Dan yang ini juga. Ya, tidak. Susah betul nak tahan serangan ni. Tapi serangan aku memang hebat. Bukan tanpa sebab. Aku ialah Ridge Sonic yang terunggul. Rasakan. Susah nak tahan serangannya. Dia memang kuat. Tapi kau tak cukup kuat untuk hentikan aku. Ya, cuba bangun dari hentakan itu. Kau dah mula tumbang. Semakin lama, pukulan kau makin lemah. Ya, tengok lompatan ni. Untuk tamatkan kau. Tepat di kepala kau. Macam mana dengan itu? Ya, pukul demi pukul, aku akan tamatkan kau. Untuk selama-lamanya. Ini pengakhiran kau, sialan. Ya, tengok tu. Aku Ridge Sonic. Yang paling karismatik, paling berkuasa dan paling hebat antara semua. Dan sekarang, kita akan tamatkan semua ini. Itu letupan kau ke, Ridge? Jangan buat aku ketawa. Ini Shin Sonic. Inilah letupan aku, Ridge. Perhatikan ini. Acah. Letupan Raja. Muktamad. Ya. Wah. Kau telah dihancurkan sepenuhnya. Nampaknya karisma kau tak setanding dengan aku. Jadi sekarang, akulah Sonic yang paling berkarisma di seluruh dunia. Jadi, sesiapa yang berani mendekati aku dan cuba buat sesuatu pada aku akan belasah di cukup-cukup. Sebab tak ada siapa yang ada aura lebih hebat atau lebih risk daripada aku. Ya.